Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to DZZ channel. Okay guys, Ballerina from the world of John Wick. Jom. Ballerina from the world of John Wick adalah sebuah filem action drama. Filem ni adalah filem yang kelima dalam franchise filem John Wick. Di mana dia sebenarnya bukan episod ke-5, tapi sebenarnya adalah satu spin-off kepada the main John Wick punya filem lah. Dari segi timeline, filem ni aku rasa dia berada di antara John Wick 3 dan obviously before John Wick 4 lah. So dia antara John Wick 3 dan John Wick 4. Sebab apa? Ada satu scene dalam filem ni, dia scene yang sama ada dalam John Wick 3. So aku berdasarkan ini aku yakin that this film memang dari segi timeline memang berada dalam timeline John Wick 3. Bagi mereka yang new to John Wick punya franchise, aku highly recommend lah korang tengok filem-filem John Wick at least sampai John Wick 3, then korang boleh lebih appreciate filem Ballerina ni lah. Filem kali ini mengisahkan tentang Eve Macaro yang telah kehilangan seluruh keluarga dia setelah mereka dibunuh oleh satu kumpulan gangster ni lah. Kumpulan gangster ni dia tak macam crime family yang lain sebab mereka tidak bernaung di bawah the high table. Selepas parents dia dibunuh, Eve telah diselamatkan oleh kawan baik ayah dia iaitu Winston. So kalau korang recall, Winston ni adalah the manager of Continental Hotel lah. Bagi melindungi Eve daripada dijaki oleh kumpulan gangster tadi tu, Winston telah membawa Eve ke sebuah safe house yang dimiliki oleh crime family Ruska Roma. So Ruska Roma ni adalah crime family yang bernaung di bawah the high table dan juga the same family yang telah membesarkan dan mendidik John Wick lah. Di Ruska Roma, Eve telah dibesarkan dan dididik untuk menjadi seorang assassin sama macam John Wick. Pada masa sama dia juga telah diajar untuk menjadi seorang ballerina, mostly sebagai cover untuk identiti dia sebagai seorang assassin lah. Setelah Eve menjadi dewasa, exactly 12 years after the event of kematian parents dia, so Eve ni dia dah menjadi orang kata full-fledged assassin lah, dan dia mula tahu pasal siapa yang bunuh keluarga dia. So dia bertekad untuk menjejaki kumpulan gangster ni dan juga untuk membalas dendam lah ke atas kematian keluarga dia. So basically that is the whole storyline of this movie lah. Filem ni punya style, dia punya action, dia punya cinematography, memang aku rasa memang stay true, memang follow John Wick punya team lah. That is a good thing. Itu aku suka. And that alone bagi aku is a strong reason untuk aku recommend korang untuk tonton filem ni dekat wayang. Basically kalau korang suka tengok filem John Wick, korang akan enjoy filem ni. Dari segi plot, aku nampak plot dia sama macam John Wick, iaitu dia filem ni dia punya tema utama ni adalah untuk membalas dendam lah ke atas kematian orang tersayang. Macam John Wick dia nak balas kematian anjing dia. Tapi yang kali ni dia Eve ni dia nak membalas dendam, nak avenge kematian keluarga dia lah di tangan kumpulan gangster tadi tu. Tapi unlike John Wick, macam John Wick kita tengok dia memang dah menjadi assassin. Tapi kali ni kita Eve ni kita dapat tengok dia start daripada awal, daripada dia membesar menjadi assassin, dia punya training, dia punya first mission, sampailah dia menjadi full-fledged assassin lah. Sama juga macam filem-filem John Wick, kekuatan utama filem ni as expected terletak pada dia punya action. Mula-mula aku tertanya juga, boleh ke Ballerina ni deliver the same level of action macam filem John Wick? So aku agak skeptical kat situ lah. Tapi ternyata memang filem ni dia deliver lah dari segi dia punya action tu. If not, aku rasa dia punya action level tu sama macam filem John Wick. Dan juga ada beberapa scene dia punya action tu lebih bagus daripada John Wick.
banyak aksi-aksi dalam filem ni adalah aksi-aksi yang baru dan fresh tau. Yang tak pernah aku tengok John Wick buat. Tapi well executed by Eve, lakonan Ana de Armas lah. Dia punya babak aksi tu memang banyak dalam filem ni, daripada mula sampai habis memang non-stop. Dan the best babak aksi yang paling best aku rasa adalah during the finale, the third act. So make sure korang fokus time tu tau. Satu perkara aku nak point out, kebiasaannya lah, dalam satu filem spin-off, karakter dalam filem utama akan buat cameo lah. Cameo tu pun tak lama, kadang dalam sekejap je, dalam beberapa saat, 1 minute, 2 minute macam tu lah. Tapi untuk filem ni, seperti mana korang tengok dalam trailer, memang John Wick ada buat kemunculan. Tapi aku boleh katakan kemunculan dia bukan sebagai cameo, tapi dia macam returning cast tau. Sebab dia punya screen time memang lama. Dan juga aku macam rasa macam best tau sebab dia ada. Sebab terubah dah sikit kerinduan nak tengok John Wick punya action tu kan, for one last time lah kan. Ana de Armas punya lakonan dalam filem ni, wow, bagi aku memang excellent gila lah. Aku quite surprised that dia berjaya membawa watak seorang assassin dan juga carry action sequence yang aku kata boleh sama taraf atau boleh menandingi lakonan Keanu Reeves tau. It's like kita tengok John Wick version female lah. Dan aku nampaklah kematangan dia dalam melakukan scene action. Truly memang a step up lah daripada dia punya watak aksi dalam filem James Bond No Time to Die. Macam aku cakap tadi, Keanu Reeves dia ada buat kemunculan. Aku tak kata dia sebagai cameo, tapi dia buat kemunculan sebagai returning cast. Dan juga Ian McShane pun ada buat cameo. Dia punya scene tak lama lah, korang pun dah tahu kan, kalau korang tengok dia punya trailer, dia pun ada. Cuma yang aku rasa quite emotional tu is kita dapat tengok Lance Reddick buat kemunculan dalam filem kali ni. Yes, sebagai cameo. Tapi yang emotional tu sebab ini adalah dia punya kemunculan terakhir dalam, not just dalam filem John Wick, tapi juga dalam dunia lakonan lah. Bagi mereka yang belum tahu, Lance Reddick ni dia telah pass away pada tahun 2023. So ini adalah filem terakhir beliau lah. Overall aku sangat enjoy tonton filem ni. Dan bagi fans John Wick, aku boleh jamin korang takkan disappointed lah bila korang tengok filem ni. Sebab walaupun filem ni is a spin-off daripada the main John Wick punya filem, bagi aku is still a John Wick punya filem. And that alone membuatkan aku rasa that this film memang boleh pergi jauh. Dengan itu aku bagi rating filem ni 8/10. Okay guys, itu tadi aku punya movie review untuk filem Ballerina from the World of John Wick. Sekiranya korang suka video ni, sila tekan butang like, share video ni dengan kawan-kawan korang, dan bagi mereka yang belum subscribe, sudi-sudi untuk subscribe ke This Is Zai Channel. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.